Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Siti Khadijah binti Idris untuk meneruskan standard kandungan 3.5 peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk video bahagian kedua ini, kita tidak akan membincangkan lagi tentang perbandingan antara sistem pengangkutan peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Tetapi kita akan meneruskan imbas kembali soalan-soalan berkaitan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk itu kita akan menjawab soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pengangkutan dalam tumbuhan? Masihkah kamu ingat? Jawapannya ialah proses pergerakan air, mineral dan makanan melalui xilem dan phloem. Ingat, air, mineral dan makanan melalui xilem dan phloem. Tahniah pada yang berjaya menjawab dengan betul. Baiklah, soalan yang kedua. Lihat rajah ini. Apakah nama struktur tumbuhan yang terdapat pada rajah di sebelah ini? Ingat? Tidak? Ada yang ingat? Okey. Baiklah, kita tengok jawapan yang betul. Jawapan yang betul ialah bekas vaskula. Bagus, ada yang berjaya menjawabnya. Untuk soalan yang ketiga pula, bekas vaskula merujuk kepada struktur khas dalam tumbuhan yang terdiri daripada dua jenis tisu pengangkutan utama. Dua jenis tisu pengangkutan utama. Apakah nama dua tisu tersebut? Ingat lagi, cikgu ada nyatakan dalam soalan yang sebelum ini. Jawapannya ialah xilem dan phloem. Lihat struktur ini. Xilem berada di bahagian dalam, manakala phloem berada di bahagian luar. Ini merupakan keratan rentas batang tumbuhan. Okey, soalan yang keempat. Adakah xilem dan phloem merupakan dua salur yang bersambung antara satu sama lain? Xilem dan phloem adakah bersambung? Seperti mana kapilari darah, vena dan arteri pada sistem peredaran dalam haiwan. Adakah xilem dan phloem dalam tumbuhan pun begitu juga? Adakah kedua-duanya turut bersambung ataupun tidak? Cuba ingat kembali. Baiklah, cikgu akan memberitahu jawapan yang betul. Tidak. Bagus pada yang telah berjaya menjawab dengan betul. Salur xilem dan phloem merupakan dua salur yang berasingan, tetapi mereka berada berdekatan dalam struktur bekas vaskula. Walaupun berdekatan, mereka tidak bercantum atau bersambung secara langsung kerana setiap satunya mempunyai sel khusus dan arah pengangkutan berbeza. Bagus. Tahniah cikgu ucapkan pada mereka yang telah berjaya menjawab kesemua jawapan dengan betul. Pada mereka yang ada yang salah, tiada masalah. Cuba lagi, usaha lagi. Sekian, terima kasih.